Soalan pertama, jika seorang itu bernikah khitab, nikah khitab, tetapi tinggal di kampus pendidikan yang sama, adakah jatuh tanggungjawab nafkah pada suami? Dengar molek-molek, nafkah hanya wajib bagi suami apabila isteri datang kepada suami. Contohnya kita kahwin hari ni hari Sabtu, dan pihak keluarga perempuan kata hari Selasa ni baru hantar isteri kepada rumah kita, faham lagi? Maka hari Selasa ni baru wajib nafkah. Jadi kalau duduk belajar satu kampus tak wajib nafkah. Dia bila wajib nafkah? Tamking. Benda mana tamking? Diserahkan pengantin perempuan kepada pengantin laki-laki, faham? Walaupun tidak dijimak, dia tahu rumah pengantin lelaki je, wajib nafkah. Soalan seterusnya,